Pernah tak anda terfikir, kat mana sebenarnya garisan antara satu gurauan dengan satu perbuatan yang boleh hancurkan hidup orang lain? Hari ini kita akan kupas lebih dalam tentang sisi gelap buli dan gangguan. Kita nak faham apa puncanya, tengok parut yang ditinggalkan dan apa akibat undang-undang yang menanti pelaku. Soalan ni kan bukan main-main tau. Ia adalah penentu antara gelak tawa dengan air mata, antara kawan dengan trauma. Kalau kita faham garisan ni, barulah kita boleh lindungi diri kita dan orang lain. Sebab sekali dah tersilap langkah, akibatnya memang perit. Okey, jom kita mulakan dengan menyiasat dari mana datangnya masalah ni. Macam rumput liar kan? Kalau nak hapuskan buli, kita kena cabut sampai ke akar umbinya. Jadi dalam bahagian ni, kita akan bongkar apa sebenarnya faktor-faktor yang melahirkan seorang pembuli dan kita akan kenal pasti jenis-jenis buli yang kadang-kadang berlaku depan mata kita, tapi kita tak perasan pun. Percaya atau tak, bibit-bibit buli ni selalunya disemai kat tempat yang sepatutnya paling selamat, iaitu kat rumah. Bila kurang perhatian, kurang kasih sayang, ataupun bila terdedah dengan contoh yang tak elok dari keluarga sendiri, semua ni boleh jadi racun yang sikit demi sikit membentuk sikap agresif seseorang. Tapi, ada juga faktor dari dalam diri sendiri. Sama ada sebab rasa diri tu besar dan kuat, atau memang jenis panas baran, atau semata-mata nakkan perhatian. Tapi yang paling sedih, bila mangsa buli itu sendiri, akhirnya bertukar jadi pembuli. Dia macam satu kitaran dendam yang tak habis-habis, di mana kesakitan yang dia rasa, dia lepaskan pula pada orang lain. Lepas tu, kita ada tekanan dari sekeliling. Kadang-kadang, sebab nak sangat diterima oleh kawan-kawan, ada yang sanggup buat benda yang salah. Dan bila pihak macam sekolah atau komuniti buat-buat tak nampak atau tutup sebelah mata, sebenarnya diorang seolah-olah bagi green light untuk budaya toksik ni terus merebak. Dan yang terakhir, jangan kita lupa pengaruh media. Bila dalam TV, video game atau kat internet, keganasan tu ditunjuk macam benda yang cool atau normal, lama-kelamaan garisan antara betul dengan salah tu jadi kabur. Perangai yang agresif tu pun mula nampak macam, okey je. Okey, kita dah tahu puncanya. Sekarang, jom kita tengok pula wajah-wajah buli ni. Yang pertama, yang paling senang nak nampak. Buli fizikal. Tolak, tumbuk, rosakkan barang orang. Ini serangan terang-terangan yang bukan setakat tinggalkan lebam kat badan, tapi parut dalam jiwa. Seterusnya, buli lisan. Senjatanya tak nampak, tapi bisanya, sama je. Ejekan, bagi gelaran yang memalukan, kata-kata kesat. Luka kat badan tu mungkin boleh sembuh, tapi parut dari kata-kata ni boleh jadi dia bawa sampai ke tua. Buli ni tak semestinya ada bunyi. Kadang-kadang, ia datang dalam bentuk jelingan tajam, senyuman sinis atau bahasa badan yang merendah-rendahkan kita. Inilah buli bukan lisan. Serangan senyap yang buat mangsa rasa terpinggir dan tak berguna langsung. Dan dalam dunia digital sekarang ni, ada medan perang yang baru. Buli cyber. Guna media sosial, WhatsApp untuk sebar fitnah, ugut atau malukan seseorang. Kat sini, pembuli selalunya lagi berani. Sebab apa? Sebab dia boleh sorok belakang skrin, tak payah tunjuk muka. Setiap perbuatan buli mesti ada kesannya. Sekarang, jom kita tengok apa harga yang mangsa kena bayar. Kita akan selami parut-parut yang ditinggalkan. Bukan yang nampak kat luar je, tapi luka dalaman yang kacau emosi dan ubah terus perangai diorang. Dan gambar ni dah cukup untuk jelaskan segalanya. Satu tindakan ganas di sebelah kiri membawa kepada penderitaan yang tak terhingga di sebelah kanan. Ia satu kitaran sebab dan akibat yang sangat jelas. Satu perbuatan yang mungkin pembuli anggap remeh, tapi ia tinggalkan parut seumur hidup pada mangsa. Kesan buli ni merebak ke semua bahagian hidup mangsa tau. Dari segi fizikal, badan mungkin cedera. Emosi pula hancur, penuh dengan rasa takut, rasa rendah diri, sampai dia mula persoalkan nilai diri dia sendiri. Akhirnya perangai pun berubah. Sekolah yang dulu tempat belajar, sekarang dah jadi macam zon perang yang dia nak elak. Masa depan dia jadi pertaruhan. Okey, sekarang kita beralih ke satu lagi topik yang sangat serius. Dan sejujurnya, ramai yang salah faham. Gangguan seksual. Apa sebenarnya yang dikira sebagai gangguan? Garisannya mungkin lebih luas daripada yang anda fikir. Jom kita perincikan satu per satu. Pertama sekali, gangguan lisan. Ia boleh jadi komen lucah pasal cara kita berpakaian, jenaka berunsur seks yang kita tak minta pun, atau bunyi-bunyian pelik yang buat kita rasa tak selesa. Kena ingat, kalau benda tu buat orang lain rasa terhina atau tak selamat, ia bukan lagi gurauan. Itu dah jadi gangguan. Gangguan juga boleh jadi tanpa sepatah kata. Pandangan mata yang buat kita rasa macam ditelanjangi atau kerlingan mata yang lama dan berniat lucah.
Ini adalah gangguan bukan lisan, satu pencerobohan senyap yang mewujudkan persekitaran yang sangat toksik dan menakutkan. Seterusnya, gangguan visual. Ini bila seseorang tu dipaksa untuk tengok benda yang dia tak nak tengok. Contohnya, ada orang tunjuk bahan lucah atau lukisan tak senonoh ataupun hantar gambar dan video lucah terus ke telefon. Ini satu pencerobohan visual yang memang tak boleh diterima. Kemudian, gangguan fizikal, di mana sempadan tubuh kita diceroboh. Apa-apa sentuhan yang kita tak rela, tak kisahlah sekecil mana pun, macam tepuk-tepuk atau usap-usap, adalah salah kalau dibuat tanpa izin. Badan kita, hak kita, dan setiap sentuhan perlukan persetujuan. Titik. Dan yang terakhir, bentuk gangguan yang paling licik, gangguan psikologi. Ini dah masuk bab manipulasi dan guna kuasa. Bayangkan, anda dah tolak ajakan seseorang, tapi dia tak putus asa, malah mula mendesak. Siap offer. Kalau you ikut I boleh tolong you naik pangkat. Ini terang-terang penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan seksual. Jangan pandang ringan kesan dia. Gangguan seksual ni boleh tinggalkan parut yang tak nampak, tapi sangat dalam. Ia boleh sebabkan trauma yang menghantui mangsa bertahun-tahun lamanya, rosakkan kepercayaan dia pada orang lain dan boleh jerumuskan dia dalam kemurungan dan keresahan yang berpanjangan. Penting untuk kita semua faham, benda-benda ni bukan lagi soal moral atau adab je. Ini adalah jenayah. Jadi, dalam bahagian terakhir ni, kita akan tengok macam mana undang-undang kita bertindak. Anggaplah ini sebagai satu amaran yang sangat-sangat jelas. Setiap perbuatan ada akibatnya. Sistem undang-undang kita takkan biarkan je. Untuk buli fizikal, hukumannya sangat berat. Boleh sampai 30 tahun penjara dan denda. Jangan ingat kata-kata tu tak ada harga. Buli lisan boleh buat anda meringkuk dalam penjara sampai 10 tahun, kena denda dan siap kena sebat lagi. Dan untuk pembuli cyber yang rasa selamat belakang skrin tu, denda sampai RM50,000 atau penjara menanti anda. Bagi jenayah seksual pula, kanun keseksaan kita memang dah ada peruntukan yang kukuh untuk lindungi mangsa. Dari jenayah berat macam rogol dan sumpah mahram, sampailah ke perbuatan macam stalking atau mengendap, yang sekarang ni pun dah jadi jenayah serius di bawah Seksyen 507A. Mesejnya jelas, tak ada tempat untuk pemangsa dalam masyarakat kita. Jadi, kita kembali kepada mesej yang paling asas. Fikir sebelum bertindak. Fikir pasal hukuman penjara yang berpuluh tahun. Lagi penting, fikir pasal parut emosi yang anda akan tinggalkan pada seseorang sampai akhir hayat dia. Sebelum cakap, sebelum buat, tanya diri sendiri. Berbaloi ke kepuasan sekejap ni dengan kehancuran hidup orang lain? Pilihan tu sentiasa di tangan kita.